Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan. Hari ni saya akan tengok channel saya tu. Tengok ya, ni masih Ustaz Malaysia. Walaupun pendek lawa. Masuk dalam hutan nak pergi cari cacing nak ngai babi. Babi ni kejar di hengga lari. Langgar kita melambung gitu. Babi nampak babi. Babi tu paling memang ke babi. Oh, lagi. Jadi kena atas punggung rasa senok punggung. Faham tak? Tengok dah lekat pun. Tak wajib basuh. Maknanya tidak ada benda daripada tubuh dia kena pada badan. Kena faham baik. Basuh bila ada kena. Bila ada hitam tu lekat, merah tu lekat, air liur tu lekat, air darah dia lekat. Bulunya lekat. Baru wajib basuh. Nah. Baik. Aduh, mak. Jadi kita boleh faham kat sini, jika kalaulah kita tersentuh babi, kalau bukan babi itu langgar kita kena tengok ada darah ke, bulu ke, air liur ke. Yalah. Kalau tak ada, tak batal. Tak apa. Okey. Baik, kita tengok yang kedua. Lepas ni dia terbalik ni. tak ada laptop. 3 je. Nah, dia ada layar belaka di akhirat kaki. Kita balik awal. Layar para malaikat. Nampak? Lain dia buat lari peti sejung. Faham tak? Baru kita tangan kayu dua-dua, kita balik tu 4 ekor kucing duk tolong mesin basuh. Faham tak? Kucing hitam 2 ekor pegang kau depan, belakang kucing belong. Faham tak? Duk tolong. Dia nak tahun dia bunyi dapur Tengok kucing 4 ekor nak bahan mesin basuh. Faham tak? Tubik luar tengok sewa peng dah sekarang. Faham tak? Biar kucing belang. Baru kita tangga kayu benda sabah dah. Ni akal. Ada seorang laki-laki, dia sembahyang, dia tengok saya. Barangkali dia terkejut duduk sebelah dia. Dia tua dah. Saya duduk sini, belah kanan dia kiri. Rakaat pertama dia tengok. Macam tu sekali. Saya pun tak ada pahala dah hari tu. Dan rakaat ketiga dia tengok lagi. Saya ingat nak buat macam ni. Tapi tak buatlah saya dia. Dua-dua tak ada pahala. Jangan tengok atas bawah kiri kanan. Hukumnya makruh. Malaikat ada hajat, boleh memandang. Baik Ustaz. Baiklah. Sampai di sini saja. Tengok video animasi Ustaz Zaidus. Nanti kita sambung lagi. Jumpa lagi kawan-kawan. Mari. Ya. Islam. Ya. Aduh.
Mare. Hiai.